Assalamualaikum. Hari ni aku nak cakap benda yang serius sikit. Kita selalu sibuk fikir apa kita nak makan esok, tapi jarang kita fikir apa nasib anak cucu kita 20 tahun akan datang. Tahun 2045 nanti dunia akan lagi mencabar. Sebab tu berita pasal Malaysia menjadi pengerusi ASEAN 2025 bukannya berita kosong, tapi soal masa depan periuk nasi kita. Malaysia akan bawa satu plan besar. Nama dia Visi Komuniti ASEAN 2045. Ada 4 perkara penting yang rakyat Malaysia kena tahu. Fakta ni selalu keluar dekat berita bernama, dengar baik-baik, resilient ataupun daya tahan. Kita nak pastikan kalau jadi wabak ataupun krisis dunia, ASEAN tak goyang. Kita ada bekalan makanan dan tenaga sendiri. Jiran tolong jiran. Innovative and dynamic. Kita tak mau jadi pengguna barang orang putih saja. Kita nak ekonomi digital kita yang bernilai trilion dolar ni dikuasai oleh anak tempatan. Dan yang paling penting, people centered. Maksud dia, segala kemajuan ni mesti rakyat marhain macam kita rasa nikmatnya. Peluang kerja yang luas, bisnes senang masuk negara jiran. Ingat pesan aku ni, kita tak boleh jadi jaguh kampung semata-mata. Bila satu hari nanti Malaysia kembali memimpin ASEAN, kita tunjuk kepada dunia yang kita ni bersatu hati. Kita bina masa depan yang selamat untuk generasi akan datang.